Tahun 2010 adalah tahun bola sepak Piala Dunia. Tahun 2010 bakal diserang dengan demam bola sepak. Tahun 2010 juga kita telah membuat ketetapan untuk mengisytiharkan tahun 2010 adalah juga tahun bola sepak negeri Kelantan. Selain daripada memperkasakan pasukan yang menjadi pembawa obor kepada Kelantan, kita akan memperkasakan pasukan Liga Presiden. Kita akan meneruskan perkembangan pasukan akademi umur bawah 15 tahun. Kita juga akan memperhebatkan program-program di akar umbi. Kita akan memperbanyakkan program-program kejurulatihan. Kita juga akan mengadakan karnival bola sepak, karnival futsal, karnival bola sepak pantai. Kita juga akan mengadakan beberapa perlawanan antarabangsa yang sedang kita rancangkan untuk diadakan di Kelantan. Kita akan adakan seminar dan kongres yang berkaitan dengan bola sepak, dan kita akan aturkan banyak lagi program-program sempena sambutan Kelantan Football Year ataupun tahun bola sepak Kelantan. Tetapi tidak ada yang akan menjadi lebih meriah kepada sambutan tahun bola sepak Kelantan. Saya pun dah beritahu pada Menteri Besar, saya beritahu pada Datuk Mustafa, pada semua pihak. Tetapi tidak ada yang lebih meriah dan membawa makna kepada sambutan tahun bola sepak Kelantan, sehingga Piala FA, Piala Liga, Piala Malaysia akan menjejak kaki ke bumi. Untuk makluman semua, pemain-pemain telah duduk dan berunding empat mata seorang demi seorang dengan saya. Saya telah menyampaikan hasrat saya secara pribadi kepada mereka semua. Boleh dikatakan semua pemain-pemain skuad Kelantan dinaikkan gaji semua sekali. Walaupun mereka sendiri belum tahu. Kenapa mereka belum tahu? Waktu mereka menandatangani menyambung kontrak, semua telah bersetuju sambung kontrak walaupun tak dinaikkan gaji. Saya ucap terima kasih kerana sambung walaupun tak naik gaji. Tetapi saya mengambil keputusan setelah berbincang dengan ahli majlis KAFA, sikit atau banyak, soalnya semua pemain Kelantan yang telah berkhidmat dengan Kelantan musim lalu dinaikkan gaji ke semua. Jadi pada hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan barisan skuad tahun 2010. Skuad ini telah mengambil kira berdasarkan pandangan ketua jurulatih dan pemerhatian kita semua. Ada orang kata pasukan Kelantan banyak sumak go, tetapi pasukan Kelantan juga banyaknya sumak demo. Ada orang kata pasukan Kelantan bagus dah depan, tapi defender dan goalkeeper kita perlu perbaiki. Ada juga kata pasukan Kelantan bagus, tapi di peringkat midfieldnya apabila Pia kecederaan, dapat kita terkapai-kapai di midfield. Kali ini saya ingin mengesahkan Pia telah pun pulih seperti sedia kala. Jadi, dan ada juga yang kata kepada saya penyerang kita Khalid bagus, tetapi kita main dengan Khalid ada nak tunggu. Jadi setelah bincang dengan Khalid, Abang setuju untuk melepaskan dia. Bukan kerana dia main tak bagus, tapi kerana tahun depan kita nak main laju sikit. Maka berdasarkan kepada kelemahan-kelemahan yang telah kita tinjau itu, kita rasa penambahbaikan adalah perlu. Dan dengan itu saya ingin memperkenalkan skuad 25 para pemain kita. Dulu skuad kita sampai 32 terlalu ramai, maka sebahagiannya memanglah KAFA lepaskan untuk membantu bermain di negeri-negeri lain. Bila mereka meningkatkan prestasi sesuai dengan standard kita Kelantan, kita boleh buat balik semula, ada masalah. Tapi pasukan tahun ini kita compactkan
kepada 25 sahaja. Yang 25 ini ada benchmark yang tertentu. Mestilah berkualiti Liga Super. Kalau berkualiti Liga Perdana, kita galakkan mereka untuk menyertai dulu pasukan-pasukan lain. Kita letak benchmark yang lebih tinggi. Maka bagi tahun 2010, saya ingin memperkenalkan penjaga gol baru, penjaga gol Malaysia, penjaga gol kebangsaan, Saudara Said Adli. Dan lincah kita, Saudara Syahrizal Ismail, yang beraksi cemerlang pemain final FC, dan penjaga gol muda kita yang sedang kita asuh, Saudara Khairul Fahmi atau Apek. Okey, itu dia 3 penjaga gawang Kelantan 2010. Di barisan pertahanan yang kita perkasakan, khas pemain pasukan kebangsaan dan juga regular pertahanan kelab yang menjadi juara Liga Premier ketika dulu, Saudara Azizi Makrus. Saudara Azizi yang dikenali sebagai stopper, yang pemain yang agresif, yang beraksi dalam semua perlawanan KM Nazar, pemain regular Nazar. Seterusnya, seorang lagi pemain yang kita pinang tahun lalu. Tahun lalu kita meminang, dia tak bersedia datang. Tapi pada tahun ini kita jemput, dia setuju datang. Bekas kapten pasukan Perak dan pemain kebangsaan, Saudara S. Subramaniam. Ini kereta kebal baru. Seterusnya pemain pertahanan, pemain yang telah menjaringkan gol cantik di saat terakhir waktu kita menentang pasukan Perlis, Saudara Muhammad Rizal Fahmi. Para pemain yang terus menunjukkan peningkatan, prestasinya meningkat hari demi hari. Kita percaya akan terus bertindak cemerlang. Keempat, barisan pertahanan kita, pemain yang secara konsisten telah bertindak cemerlang sejak daripada Liga Premier, Liga Super 2009 dan kita pasti cemerlang 2010. Saudara Muhammad Farishan Ismail. Seterusnya barisan pertahanan di posisi back sebelah kiri, satu posisi yang paling sukar untuk mendapatkan pemain-pemain hantar di peringkat kebangsaan. Pemain yang konsisten, pernah beraksi dengan juara Kedah, anak Kelantan yang saya panggil balik untuk bermain di Kelantan, Saudara Robi atau Zairul Fitri Izzat. Pemain yang cukup berpengalaman dan prestasi yang konsisten. Seorang lagi pemain yang tahun lalu kita bawa balik semula untuk berkhidmat ke negeri, seorang pemain yang konsisten dan pengalaman, Saudara Sarudi bin Abdul Aziz.